Satu insiden yang menyentuh hati, seorang penghantar makanan kehilangan dompetnya ketika menunggang motosikal menyebabkan wang kertas berterbangan di tengah kesesakan lalu lintas. Namun, situasi mencemaskan itu bertukar menjadi detik penuh harapan apabila pengguna jalan raya, termasuk pemandu kereta dan penumpang motosikal lain sanggup berhenti dan turun dari kenderaan untuk tolong mengutip wang tersebut. Namun, apabila penghantar makanan itu berhenti di hadapan setelah menyedari kejadian tersebut, orang ramai dengan pantas menyerahkan kembali wang yang dikutip dan momen ringkas ini menjadi bukti indahnya semangat perpaduan dan tolong-menolong rakyat Malaysia. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Oh my God!